Permainan dalam talian mungkin menjadi punca seorang kanak-kanak lelaki di Kelar. Suspek kemudian bertindak menyerang adiknya sendiri menggunakan pisau yang terdapat di dalam rumah. Ketagihan pemandangan video dalam kalangan remaja bawah 18 tahun kini semakin membimbangkan. Pada usia yang sepatutnya dipenuhi pembelajaran dan pembentukan jati diri, ada yang memilih untuk menghabiskan masa berjam-jam di hadapan skrin. Lebih membimbangkan, kes-kes melibatkan remaja bawah umur yang bertindak agresif akibat ketagihan pemandangan video semakin kerap dilaporkan. Ini bukan satu isu kecil, tetapi satu amalan serius kepada ibu bapa dan masyarakat. Mari kita ikuti laporan khas ini. Seorang pelajar lepasan SPM berkongsi pengalaman menghabiskan kira-kira 6 hingga 7 jam sehari bermain permainan video. Saya terjebak dalam permainan video game ni sejak 2018 ataupun 2019 macam tu lah. Sebelum PKP ni. Then saya selalu habiskan masa dalam video game at least 6 atau 7 jam sehari lah. Dia rasa macam gelisah, macam rasa ada je benda tak kena dalam hidup ni sebab tak main game dalam rutin hidup tu. Rutin harian. Saya rasa tagih sebab saya nak push rank. Nak push rank sampai nak kejar title untuk global semua. Saya lebih suka main game PUBG lah sebab dia survival kan. And then game tu battleground daripada zero turun, loot weapon, tembak enemy apa semua. So saya benda tu best lah. Sebab kalau lepak dengan kawan-kawan pun maybe main game juga kan. So rasa tak ada beza. Kalau nak kira dari awal-awal main game, daripada awal main game memang ramai lah, memang tak terkira lah. Laki, perempuan semua ada. Yang umur tu sama, lebih muda ada, sebaya ada, lebih tua berapa orang, mak orang pun dulu ada kawan dalam satu clan. Dia kalau main, dia rutin dia main scrim. So kalau tusun, orang panggil tusun tu mati awal memang akan rasa stres lah. Sebab kalau tusun pun tak dapat poin yang banyak. Dia tengok pada situasi. Kalau betul mistake sendiri atau dia buat apa lah. Tapi kalau mistake kawan tak ada communication, maybe boleh tegur lah kawan-kawan tu. Boleh tegur teammate. Dengan beberapa tragedi yang menimpa pelajar sekolah dan juga adik kena tikam dengan abang sendiri, sudah pastinya sebagai ibu, kerisauan yang ada tu bertambah-tambah lah. Perubahan yang paling ketara saya tengok dia orang macam cepat naik angin. Contohnya kalau dalam game tu, dia tak berjaya nak kalahkan musuh dia ataupun dia gagal nak tembak musuh dia, kegeraman, kemarahan tu dia lepaskan melalui tak ada mood nak makan, macam nak marah-marah. Nak marah-marah lah, naik angin. Lepas tu bila kita tegur, macam nak menjadikan kita bangsa dalam game tu. Budak-budak bawah 6 tahun ni, screen time dia tu kalau boleh kurang 1 jam satu hari. Trend sekarang, saya rasa kalau macam dalam satu hari tu tak keterlaluan kalau saya cakap 5 ke 6 jam menghadap gadget. Cabarannya ialah macam mana kita nak wujudkan gap antara diorang dengan gadget. Telefon lah dah jadi macam satu keperluan. Macam kawan saya, dia ada anak OKU. So dia memang kena bagi anak dia telefon. Sebab melalui telefon tu dia tahu pergerakan anak dia kat mana. So awal darjah 1. Video game ni saya tak rasa sebagai pengganti. Tapi bukan pengganti ibu bapa, tapi macam pengganti kepada kawan-kawan. Sebagai ibu bapa, kita lah yang kena main peranan untuk macam mana nak corakkan masa diorang dengan gadget.